Uish, awet. Piwi. Piwi. Awet. Uish. Lama. Warna pula sini. Oh, main apa patung-patung sini ni? Rumah-rumah orang ni? Dah, rumah aku lah. Rumahmu juga tu? Oh, banyak rumahmu. Berapa tiada rumahmu semua? Alhamdulillah, rumah aku ni memang banyak. Aku buat rumah, lepas tu aku pergi bagi ke orang. Oh, bagus. Tapi aku nak tahu konsep apa benarnya orang panggil dalamang sini hiasan dalamang ni. Aku gunakan konsep moden. Okey. Lepas tu kat luaran rumah pula, boleh tengok luar rumah aku. Oh, nak? Mari. Okey, untuk luaran rumah aku ni, aku guna konsep English style. English style klasik. Oh, English lagi ni. Duduk jauh sikit, Oh, English ni. Ambo jauh-jauh pandai pula. Nampak tak? Oh, putih-putih ni English ni. Ya. English klasik. Sasu. Banyak nak apa rumah sasu Tu kata. Dan ni apa keluasan rumah ni? Okey, untuk rumah ni 2100 kPH je. Ada 4 bilik dengan 3 bilik air. Oh, 2400. Yes. Oh, tapi nampak macam luas Yes. Okey, main. Okey, ni kan masuk je, mu akan nampak kawasan ruang tamu lah. Oh, sekali ke tempat makan tu nampak tu belakang? Dining area, tempat ruang tamu. Oh, lawa juga awak gini lah ni. Yes. Aku suka konsep warna macam ni. Combination warna dia tu sangat-sangat menarik lah. Dengan warna nude campur dengan warna cream, warna white. So memang sangat-sangat masuk konsep English style. Oh. Dah, aku macam biasa je. Aku dah lama-lama kalau ada mu aku dah balik dulu. Nampak mu aku dah balik dulu. Dah nak pergi rumah mu kakak lain. Aku mau nak tunjuk kawasan Maggie. Ya je. Tak apa. Marilah tengok. Tak apa je, mula je. Aku tak boleh jumpa mu nak balik ke? Kamu mana pun tak masuk daripada ni. Jumpa mu nak balik. Nampak tak aku main dengan ni. Aku boleh gaib gitu je. Gaib tadi. Baik Haji, mula Haji. Gaib mula Haji. Mari sini